Okey, jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan terangkan sikit-sikit lah macam mana nak cari RS dalam compound. Okey, dalam compound chiral. Jadi untuk soalan RS, first step yang korang kena tentukan chiral center. Okey, chiral center ni apa? Ialah C atom yang attach atau disambungkan kepada 4 kumpulan berbeza. Okey, 4 kumpulan berbeza ya. Tak boleh ada yang sama. Yang serupa sama pun tak boleh. Dia kena 2 yang berbeza, 4 yang berbeza. Baik. Jadi contohnya, okey, contoh saya bagi lah. Nanti saya bagilah. Okey. Jadi setiap chiral center ni dia boleh diwakili dengan R atau S. Jadi contohnya kalau compound tu ada 3 chiral center, sisi chiral center lah, dia ada 3 C atom yang ada R atau S. Dia pendek kata lah. Jadi RS ni dia boleh ada di setiap chiral center. Okay, faham Baik, jadi kita cuba tengok beberapa soalan, beberapa contoh mudah untuk menentukan R dan S. Okay, so boleh lah. Okay. Jadi perkara penting dalam RS ni ialah kita kena tentukan priority. Jadi apa priority? Saya akan terangkan sekejap lagi. Okay, ini kita tahu kan? Ini adalah notation yang common untuk organic compound, yang mana ada satu bond, ni in plane, ini satu bond out of plane, dia keluar macam ke hadapan, H ni ke belakang. Okay. Jadi first kita tentukan priority. Dan priority kita tengok macam mana. Kita tentukan mengikut atomic number. Okay, jadi kalau atomic number makin tinggi, priority dia pun makin tinggi. Okay, jelas Baik. Priority dia makin tinggi priority. Baik. Jadi kita tengok sini. Okay, kita kalau tengok kita first tengok ni chiral center sebab dia attach ke 4 kumpulan berbeza. Cl, H, Br dengan C kan. Ni ada C dah satu kan. Okay. Jadi B ni ialah priority paling tinggi sebab Br ialah compound yang paling tinggi, dia ialah priority, atomic number paling tinggi. Jadi ini nombor 1. Seterusnya Cl adalah priority yang kedua tinggi, iaitu 2. Okey, ni C 3, H 4. Sebab H ni atomic number 1 lah. C ni tak silap 6. Cl 17, Br ni dia 35 kot. 35. Okey, jadi inilah priority kita. Br, C, Cl, Br kemudian diikuti Cl, H diikuti dengan C. Okey, itu ialah step yang kedua. Step 3 kita tentukan RS. Okey, first chiral center itu priority. Yang ketiga ialah dia punya RS. R ni maksudnya ialah clockwise, ikut arah jam. Okay, tengoklah jam tu gerak ni. Okay, itu arah jam. Yang kedua ialah S ialah anti-clockwise, iaitu melawan arah jam. Baik. Jadi untuk ini, sebelum kita tentukan RS, first kita kena tentukan atom yang kita letakkan priority yang keempat. Atom di 4 mesti di dash line. Okay, dash line ni maksudnya yang macam ni, yang ni. Ini dash line. Kan biasa macam ni kan, compound macam ni. Ada 2 yang lurus, satu yang line tebal, satu yang line dia macam ni, dash. Ini 4, yang priority 4 kita akan letak dekat sini. Okey, jadi kat sini kita tentukanlah. Oh, yang ni tu yang priority paling rendah, 4 memang ada dekat dash line yang ni. Baik. Jadi okeylah kita tentukan. Jadi macam mana? 1, 2, 3 ni kita terus bawa 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3 ni kita tengok. Dia punya putaran tu ikut arah jam ke bukan arah jam? Okey, ini bukan arah jam. Tengok betul-betul sebab ini common mistake. Okey, ini S. Jadi sebab bukan arah jam, ni ialah S. Jadi ni ialah S configuration.
Okey, faham kan? Jadi kita ada beberapa cara kerja sini. First, tentukan current center. Second, tentukan priority of each atom. Dan third ialah tentukan RS isomer dia. Tapi kalau atom tu ada dekat priority yang keempat, iaitu priority paling rendah, kita mesti letakkan dia dekat dash line. Okey. Okey, saya bagi contoh Ini contoh pertama. Saya bagi contoh kedua. Berapa contoh saya nak bagi sebab kita kena banyak tahu. Okey, kompon apa nak bagi ni? Okey. Okey, ni dah CL. Okey. Apakah current center kat sini? Okey, current center dia yang ni. Mungkin nampak ada 3 sini. Tapi sebenarnya ada 4. Sebab ni ingat tak, kalau skeletal structure kita kena buang H dia. Okey, ni sebenarnya ada H. Tapi biasa kalau skeletal structure kita mana buat H kan? Okey, yang ni bukan, sebab ni ada ni. Sama je, CH3, CH3. Sama dua tu. Jadi tak boleh, ni bukan. Okey. Itu faham kan? Okey, jadi untuk tentukan RS, kita senang kalau kita kita buat macam ni. Kita pisahkan dia. Baru senang sikit nak tengok. Okey. First, current center. Second, priority. Okey, sekarang tentukan priority. CL ni, okey, CL ialah CC. Jadi kita tahu CL ni paling tinggi, pertama. H yang rendah, keempat. Okey, itu dah clear. Tapi ni ada C. Ni attach pada C. Ni attach pada C juga. Macam mana? Kedua-dua disambungkan kepada atom yang sama. Kalau disambungkan pada atom yang sama, kita tengok C yang ni disambung kepada atom-atom apa lagi. Okey, kita tengok yang ni. C ni di-attach kepada C kat sini. Okey, ni attach kepada C. Lepas ni di-attach kepada dua lagi H. Kan saya kata kalau skeletal structure kita tak letak dia punya H. Okey, jadi kita bagi tahu ni C ni yang attach pada C yang ni, dia kepada C H H. Okey, C H H. Jelas? Baik. Seterusnya untuk ini dia attach kepada apa? C kat sini. Ada dua lagi C. Kan dua CH3 group kan? Jadi attach kepada C C C. Jadi nak tentukan mana yang paling tinggi dia punya priority, kita tengok C yang mana yang paling yang disambungkan kepada yang paling tinggi priority dia. Okey, faham Kita tahu C tinggi priority pada H. Kita tengok kat sini, C ni dia ada 3 atom yang priority C. Yang priority C paling tinggi. Ini pula satu je yang C. Jadi of course priority yang ni lagi tinggi daripada yang ni. Boleh tak boleh? Okey, jelas So ini cara tentukan priority dia lah. Jadi sudah tentukan priority dia, kita tentukan RS. Ni third step, RS. Okey. 1 2 3. Okey. Bawa 1 2 3. 4 tak kisah. 4 tak kisah lah kat mana. Depan belakang tak kisah lah. Tapi ini RS. Okey. Jadi ini adalah R configuration. Sebab dia clockwise. Jadi sebab clockwise ni ialah R configuration. Okey. Faham Okey, tapi kau mesti tanya, macam mana pula kalau macam H yang 4 ni bukan kat dash line? Kan saya dah kata 4 ni biasa kat dash line. Macam mana? Okey, baik, sekarang kita nak tentukan macam mana kesnya kalau okey, kalau dash line kita bukan dekat atom yang paling rendah priority, bukannya dekat dash line. Macam mana? Okey, kita dapat ini. Saya bagi satu compound ni. Okey, ni contoh ketiga untuk malam ni lah. Malam ni pula. Kan tu yang aku rekod untuk malam. Saya kutu tengah malam. Okey. Tentukan mana dia punya current center. Current center dekat sini. Okey, sebab sebenarnya macam saya kata tadi, dia sebenarnya disambungkan kepada 4 kumpulan. Cuma kita tak letak dia punya H. Sebab H kan kita buang skeletal structure. Okey, kita buang skeletal structure dalam H. Kena tahu yang tu. Baik. Jadi pasal ini dia attach kepada C. Tapi C ada double bond. Jadi pasal C ni sambung pada C vessel 2H. Jadi dia tidak sama. Dua grup yang berbeza. Baik. Jadi kita leraikan dia. Nak senang kita leraikan dia. Kita leraikan dia. Inilah H. Ini ialah OH. Baik. Jadi H ni ialah yang paling rendah priority. Kan saya kata langkah kedua kita tentukan priority. Okey, ini rendah priority iaitu 4. Lepas tu OH ni kita tentukan O ni lagi tinggi pada C. Saya pernah khabar. Ni ada dua-dua ni C. Baik.
Jadi OH ni ada, inilah priority yang paling tinggi. Pertama. Baik. Sekarang kita tengoklah. C ni dia attach pada atom-atom apa? Okey. C kat sini dia attach pada atom ni. Ya, dia attach pada dua double bond yang C. Dan ingat, double bond ni merujuk pada dua atom C. Okey, kita boleh anggap macam tu untuk penyusunan priority. Jadi C, lagi satu C sambungkan pada double bond. Ni sebenarnya satu, tapi kita anggap double bond. Jadi dia anggap double bond sambung pada dua. Lepas tu ada lagi satu hit kat sini. Hit. Terusnya yang ni. Ni dia attach pada satu, ni dia attach pada satu C dengan dua hit kat sini. Jadi C, hit. Nak tahu macam mana? C ni dia akan attach kepada ni lah ingat, mana yang C yang dia attach kepada banyak atom yang high priority, inilah yang menduduki tempat yang lagi tinggi priority. Jadi ni inilah yang kedua, inilah ketiga. Okey, jelas? Jelas okey. Jadi kita tengok dan tentukan priority dia. Macam mana kita tentukan pula dia punya rotation? Okey, jangan tentukan lagi. Syarat dia ialah atom yang paling rendah priority, itu yang keempat, dia perlu menduduki dash line. Dia perlu ada kat dash line. Macam mana lah, tengok macam mana pun dia memang kena ada dekat dash line. Baik. Tapi ni empat dia ada kat wedge line. Wedge line ni yang tebal lah senang cerita. Okay. Ni yang keempat. Jadi macam mana kita nak buat? Okay. First kita nak tukarkan kedudukan atom priority and dash line ni dengan priority yang mana yang priority paling rendah berada. Jadi 4 ni dia ada kat sini kan. 4 kita kat dash line. Dash line. Seterusnya yang pertama ni kita tukar kedudukan dengan yang atom yang asal menduduki tempat 4 tu. Faham tak? Jadi kedua ni kita tukar tempat. Okey. Boleh Okey, ngam. Jadi seterusnya untuk yang lagi dua ni kita kena tukar kedudukan juga. Jadi teknik ni kena tukar kedudukan sebanyak 2 kali. Baik. Jadi atom yang 2 ni akan pergi kepada 3. Lepas tu kita tukar kedudukan dia. 3 bawa ke sini pula. Okey, jadi triknya apa-apa atom yang menduduki tempat yang dash line ni, kita masukkan yang keempat, tukarkan dengan asalnya. Lepas tu 2, 3 kita pun tengah tukar dia punya tempat. Okey, jelas Baik. Sekarang ni 4 ni dah ada kat dash line. Kita bolehlah tentukan kedudukannya macam biasa, rotation dia. Okey, jadi 1, 2, 3. Ini adalah clockwise. Clockwise dari arah jam. Jadi sebab arah jam R. Jadi inilah R configuration. Okey, harap jelas. Okey, kita tengok yang berikutnya. Baik, saya bagi saya contoh Jadi saya dah bagi keempat buah contoh. Ini semua contoh buku. Putih tengok buku. Baik. Kat sini. Baik, kita tengok priority dia. Okey, saya pun buat macam ni. Okey. Kecil sikit tak apa. Ni adalah O, ni adalah C. Okey, of course lah yang ni menduduki tempat pertama sebab dia O ni lagi paling tinggi daripada priority. Okey, sebenarnya macam mana? C. Baik. Okey, kita tengoklah atom ni C ni dia attach pada apa? C kat sini dia attach pada C lagi satu dengan 2 buah H. Kalau korang tengok betul-betul. Jadi C, H. Kelas Seterusnya yang ni. Atom C ni dia attach pada C lagi satu C dengan lagi satu H. Okay, ingat. H dalam skala structure kita buang. Jadi C, H. C attach pada C attach pada C lagi satu. Ini attach pada H. C, H. Lepas tu ni pula CH3. CH3 attach pada 3 buah H. Jadi H. Jadi tengok. Atom apa yang disambung pada yang paling banyak yang tinggi priority dia. Okay, priority C lagi tinggi pada H. Itu semua dah tahu. Kita dah bincang berapa kali dah. Baik. Jadi CH. Ini yang kedua. CH. Satu je H. Ada 3. Lepas ni 4. Semua H. Jadi ini kita punya. Jadi saya nak ringkaskan dah.
kita akan dapat macam ni. 1, 3. Tadi agak berterabur lah. Okey. Jadi sekali macam mana? 4 dia bukan dekat dash line. 4 bukan dekat dash line. Jadi macam saya katakan tadi, tempat yang atom yang 4 ni kita bawa ke dash line, tukar kedudukannya dengan atom yang menduduki tempat yang low priority tu. Tukar ke kedua tempat tu. Okey. Sebenarnya yang ni tak sebenarnya 1 tau. Dia boleh jadi priority kedua, priority ke 3, tak kisah. Asalkan kita tukar kedudukannya supaya 4 ni ada dekat dash line. Jadi akan jadi macam ni. 4, 1. Baik. Seterusnya, 2 ni kita tukarkan kedudukannya juga. Jadi 2, 3. Tukar kedudukan dia. Dah 4 selamat dekat dash line, kita rotate. Kita buat rotation. Jadi ni ialah counterclockwise. Counterclockwise dia ialah S configuration. Okay, faham Harap faham. Jadi ini cara menentukan scale R dengan S. Okay, harap bantu dan Assalamualaikum.